Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari titik terendah ke puncak ilmu. Kisah luar biasa Dr. Malik Yatab memikat akal pidato saya hari ini yang bertajuk Generasi Madani Berdaya Maju. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis yang tersusun kata, panel hakim yang bijaksana, para penonton yang dimuliakan. Salam Malaysia Madani. Hadirin yang dimuliakan, generasi madani berdaya maju. Definisi secara konseptualnya mudah kita fahami, bertitik tolak daripada 6 prinsip Malaysia Madani yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jelas ia bersifat holistik, seimbang dan berdaya saing dalam acuan Malaysia tercinta, memberi impak kemajuan anak bangsa yang kalis cabaran serta berdaya maju. Dogma murni ini sekaligus membawa aspirasi saya mengupas tajuk pidato ini dalam 3 aspek utama yang dicerahkankan melalui teras Malaysia Madani. Pertama, kalis cabaran menuju wawasan. Hadirin yang dimuliakan, genggam bara api biar sampai jadi arang. Kita mengambil ibrah kisah hebat Dr. Malik Yatab, PhD dari penjara, mewakili kekuatan luar biasa generasi madani. Tak rebah di gelombang yang keras dan tak tenggelam di badai yang membantai. Tahukah kita takdir untuk beliau terpenjara di dalam tirai besi sejak berusia 14 tahun. Bermula remaja, hampir buta huruf, memburu ilmu tanpa menoleh ke belakang. Berbekalkan baldi sebagai meja tanpa kemudahan internet, cahaya yang malap, ruangnya sempit, cekal menuntut ilmu dalam perit. Cabaran hebat itu bagaikan kemuncuk yang singgah seketika. Akhirnya, beliau berjaya menggenggam PhD dalam suka dan air mata. Patah sayap, bertongkatkan paruh, namun sang helang terbang jua. Bukannya siang hari sibuk berlumba, malam pula menari dalam TikTok, mengisi kebejatan hidup. Sedikit ujian, merajuk tak keruan. Kita mengambil ini sebagai iktibar, bukan bahan seloka. Kedua, keyakinan berdaya cipta, azimat ampuh di mata dunia. Hadirin yang dimuliakan, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Kini, roh generasi madani yang menerangi seantero dunia, membawa nama Malaysia gah di persada dunia. Lihatlah keyakinan berdaya cipta oleh generasi madani kini mendunia apabila 3 murid asli dari Sekolah Kebangsaan Pematang Keledang Pekan Pahang telah menjulang pingat emas dalam kategori robotik 2024-2025 yang berlangsung di Busan, Korea Selatan. Menampar kita yang lena bahawa nikmat kejayaan itu boleh dimiliki oleh semua tanpa mengira bangsa dan kedudukan. Bermula dengan azam, ilmu, daya cipta dan keyakinan yang dipandu oleh sang guru yang murabbi. Sayap kegemilangan terus melebar apabila Dr. Bazila Baharom, pelajar Malaysia menerima anugerah pelajar terbaik Universiti Nagoya Jepun, kajian paling cemerlang 2022 sehingga 2023. Ketiga, hormat dan ihsan pemakin perpaduan. Hadirin yang dimuliakan, kita renungi kata-kata Abdullah bin Mubarak. 30 tahun aku mempelajari erti adab. 20 tahun aku menggali ilmu, memberi makna sifat dan sikap saling menghormati, membawa ihsan dalam kehidupan. Sangat bertepatan dengan wajah Malaysia Madani yang berbagai bangsa, agama dan latar belakang yang berbeza. Namun, sifat hormat dan ihsan menjadi pakaian kita menutup perbezaan, menjurus kemakmuran. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun, tetapi rumah terbuka antara kaum membuka perbezaan rasa. Maruku, tose, kuih bulan, rendang, ketupat kini bersatu dalam satu periuk kebersamaan. Lenggok tarian singa, beratanat yap, makyong kini senada dan sederap. Hadirin yang dimuliakan, kesimpulannya, generasi madani berdaya maju. Yang lemah kita papah, yang kuat memapah. Bersama terbang ke angkasa jaya melalui aspirasi generasi madani. Sekian, terima kasih.